Hai semua, Ifan di sini. Dan hari ini kita akan menghabiskan 24 jam di Play DXB, taman VR dalam ruangan terbesar di dunia. Tak sabar menunggu. Jom semua. Tak sabar. Nampak sangat menarik di dalam. Kita akan buat beberapa cabaran dan orang yang dapat paling banyak mata akan menang hadiah rahsia. Tonton video ini sampai habis. Saya pasti akan menang. Kita akan lihat kalau awak rasa diri awak bertuah. Baiklah, semua mari kita main, jom. Wah, semua tempat ini sangat besar. Mari kita pergi sana. Wah, ada roller coaster. Ada banyak benda di sini. The Fast and the Furious. Semua ini salah satu filem kegemaran saya. Orang terpantas sampai ke garisan penamat menang mata. Mari kita pergi, ini seperti persembahan kereta yang sebenar. Saya akan pergi dengan Maria. Ya, Tak sabar nak memandu laju sangat. Oh, apa tu? Saya tahu ada antara kamu yang menonton video ini tanpa melanggan. Langgan sekarang. Korang. Ya, 3 minit dan 20 saat. Saya yang pertama. Saya tak pandai benda ni. Stanley, saya sudah selesai. Oh, saya rasa kamu masih boleh kalahkan perempuan. Saya rasa memang tak boleh. Asyik je langgar sanksi. Tengok kereta saya. Dah kemit teruk. Mari kita lihat apa yang perempuan dapat. tunggu. Pedal yang mana satu? Saya takut. Hampir. Pusingan kedua. Pusingan akhir, ayo, regangan terakhir. Saya ketujuh. Pukul 4.8. Saya rasa itu masa yang baik. Saya sudah selesai. Bila nak habis? Kamu dalam pusingan akhir. Ayo, kamu ke-8. Oh, saya rasa itu tak begitu bagus. Semua, kamu patut cuba Play DXB. Sangat seronok. Dan sekarang untuk pemenang. Saya menang semua. Saya dapat 3 minit dan 20 saat. Mari kita pergi ke cabaran seterusnya. Jom. Cabaran seterusnya adalah sesiapa yang dapat paling banyak tiket dalam 5 minit akan dapat mata. Jom. Baiklah. Tak apa. Jom yang ini. 16 tiket. Tak apa. 12 tiket dan mari kita main. Baiklah, ayo. Dan apa yang saya dapat? Saya dapat banyak tiket. Wah, yang ini nampak menarik. Biar saya cuba 3, 2, 1. Ini sangat seronok. Semua, saya kena pilih arcade saya dengan cepat juga. Korang, berapa banyak tiket ni? Mari, jom buat yang ini. Tidak, semua turun. Ifan menipu. Oh, saya dapat beberapa tiket. Tengok semua tiket ini. Semua fikirkan semua benda yang saya boleh beli semua saya. Masih ada lebih kurang 15 lagi. Dan sudah sejauh ini. Dan sudah selesai. Saya masih ada masa lagi. Mari pergi ke yang seterusnya. Betul. Saya jumpa permainan baru untuk dibuat. Jadi mari kita mula. Ada banyak penjahat. Kita dapat 71 tiket. Semua hebat. Dan sekarang saya rasa saya ada macam hampir 200. Saya rasa saya menang kali ini. Baiklah, saya rasa saya suka yang ini. 6 miss itu sahaja. Sebanyak ini tiket, ke mana saya pergi seterusnya? Beam. Baiklah, semua saya akan cuba yang ini, jom. Jadi kamu kena tekan butang dan isi bulatan ini. 10 token. Ayo, 5 token. Baiklah. Baiklah, saya kena cepat dan pergi ke arcade seterusnya. Oh, yang ini nampak sangat bagus. Tidak. Masih banyak juga. Bagus. Yang seterusnya.
Aduh. $29. Tak apa. Di mana tiket saya? Baiklah, dan 5 minit sudah habis. Kami sudah kira tiketnya. Itu Stanley. Ya, saya menang. Dengan sekurang-kurangnya 148 tiket. Saya hampir menang dengan 144 tiket. Tapi tak cukup dekat, Maria. Dalam cabaran ini, kami akan mencuba pengalaman VR yang paling menakutkan dan sesiapa yang dapat habiskannya akan memenangi mata. Saya pasti akan menang hadiah. Anda perlu tengok video ini hingga akhir. Jom. Terlalu menakutkan untuk saya. Ini sangat hebat, tapi juga agak menakutkan. Itu sangat seram. Ada banyak zombie. Jantung saya berdegup kencang, kawan-kawan. Bagaimana, Alice? Ia agak okey. Tidak begitu menakutkan. Di mana Maria? Dia kat sana, Maria. Kalah Revke. Ia terlalu menakutkan untuk saya. Jom ke cabaran seterusnya. Sekarang, dalam permainan VR ini, anda perlu mendapat mata terbanyak untuk menang satu mata. Tunggu untuk cuba ini. Saya memang pro dalam ini. Saya ada VR di rumah dan selalu berlatih kadang-kadang. Ivan sangat hebat. Saya tak tahu kalau saya boleh menang yang ini. Ayo, Alice. Anda lakukan dengan baik. Ayo. 50,398 mata. Lengan saya betul-betul sakit. Kawan-kawan, tulis di komen permainan apa yang anda ingin mainkan dalam kehidupan sebenar. Contohnya, saya ingin main GTA. Bagaimana dengan anda? Tulis di komen. Skim musiknya. Sangat hebat. Itu sangat seronok. Dia nak kalahkan Mary dari segi mata. Stanley, anda sudah selesai. Berapa mata yang anda dapat? Saya rasa saya dapat sekitar 52. 52,977 mata. Kawan-kawan, saya sebahagian daripada permainan ini dan saya pasti akan Sekarang menang. mari lihat siapa menang mata dengan mata terbanyak. Maria, 57,749 mata. Jom. Mari ke cabaran seterusnya. Dalam permainan ini, anda perlu kawal payung terjun dan lalui cincin-cincin. Sesiapa yang lalui paling banyak cincin akan mendapat mata. Saya akan kalahkan dia. Saya sangat teruja untuk ini. Saya pasti menang yang ini. Saya dapat 13,291 mata. Boleh main. Maria sangat agresif. Saya tak tahu. Seperti, naik dan turun. Dan selesai, Maria 2,441 dan Alice 5,652. Ia lebih susah daripada yang saya sangka. Dan dalam permainan ini, dengan perbezaan mata yang besar, Stanley menang. Saya menang. Saya perlu menang permainan seterusnya. Jom ke cabaran seterusnya. Cabaran seterusnya adalah beg tinju. Sesiapa yang dapat skor tertinggi akan mendapat mata. Jom. Saya akan pergi dahulu. 8,258. Saya akan pergi seterusnya. Maria, adakah anda pasti anda boleh capai itu? Ia agak tinggi. Tak apa. $1,500. Saya akan pergi seterusnya. Saya agak takut. Jom, tumbuk beg tu. Hanya sayang sekali, kawan-kawan.
Giliran saya sekarang. Tengok bagaimana Pro lakukannya. Mari kita lihat tentang itu. 2, 1. Lihat tu, kawan-kawan, itu adalah skor pemain profesional. Oh, tak mungkin. Ia memukul lebih kuat daripada perempuan. Tak mungkin. Kamu semua cemburu sebab tak menang. Dan sekarang untuk pemenang keseluruhan. Dan siapa yang mendapat hadiah rahsia ialah Stan. Ya Tuhan. Sekarang kita perlu lihat apa hadiah rahsia itu. Dan hadiah rahsia ialah adalah kunci kepada sebuah kapal terbang dan kamu boleh menaikinya. Ini kunci kepada kapal terbang. Tunggu. Tetapi apa saya akan buat dengan ini? Kamu boleh naik satu kapal terbang penuh. Dengan sendiri, tak mungkin. Itu hanya gurauan. Kamu akan ada juru terbang. Ya, itu selalu jadi impian saya. Kawan-kawan, saya agak cemburu sekarang. Saya juga. Baiklah, kawan-kawan. Saya bersedia untuk penerbangan ini. Jom pergi. Kamu tahu, saya sangat cemburu dengan Stan sekarang. Dia akan terbang. Bye, Stan. Selamat terbang. Penerbangan ini juga akan lama. Dalam 20 minit. Lama betul tu. Kawan-kawan, penerbangan ini sangat menakjubkan. Kawan-kawan itu sangat hebat. Langgan dan impian kamu akan menjadi kenyataan.